pandangan, berbicara bahasa kita, tetapi sampai ke lubuk terasa. Merungkai sejuta makna, terbungkam di dalam dada. Insan kerdil tak punya apa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Bagai menarik rambut tak tumpah debunya. Begitulah hasrat naratif tanpa karsa, mendung kelabu cahaya ujungnya. Bukan guru mengembangkan bunga, tetapi hujan memekarkannya. Begitu juga bicara ini, bukan sosoknya tetapi kasih. Merangkai kata-kata dengan bahasa setia untuk diabadikan sebagai puisi kisah antara kita bersama. Tiada jurang pemisah. Ku petikkan azam untuk kehidupan, meneruskan bingkai kaca dan permata. Karena itu akan menjadi pedoman untuk renungan seorang budiman. Begitulah hasrat naratif dan prakarsa, mendung kelabu cahaya ujungnya. Bukan guru mengembangkan bunga, tetapi hujan memekarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Dr. Muhammad Azwan bin Abdul Rahman, bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Embong, sebagai tetamu khas bagi program Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Embong, yang mana kita akan ada beberapa siri dalam membincangkan beberapa perkara yang berkaitan dengan soal perkembangan semasa tentang ekonomi, tentang sosial, tentang politik, dan juga yang berkaitan dengan di peringkat nasional, di peringkat domestik setempat dan juga di peringkat antarabangsa. Jadinya untuk rancangan program ini, kita bawakan tetamu khas kita yang mana telah saya sebutkan di awal tadi, akan mengupas dengan lebih mendalam, lebih kritikal. Tetapi untuk program, untuk episod yang pertama ini, kita akan lebih santai, sebab ini adalah episod yang saya katakan sebagai pengenalan lah kepada program ini. Dan
tema ataupun cogan kata kita ini lebih kepada santai, serius tapi sampai. Itu yang kita nak tegaskanlah dalam program ini. Apa yang kita cuba bawakan dengan cara yang lebih bersahaja, tapi kita cuba angkat sesuatu perbincangan itu dengan serius dan ia pastinya untuk dihadamkan secara mudah oleh penonton-penonton yang sedang mendengar rancangan Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Embong. Jadinya di sebelah saya ialah tetamu khas yang kita bawa dan ini adalah saya fikir salah satu program yang digerakkan oleh kuasa ketiga, third sector, iaitu Pertubuhan Naratif Malaysia, dengan hasil bimbingan, saya boleh katakanlah ini daripada bimbingan daripada Prof. Rahman sendiri yang saya rasa pakar ataupun seorang ilmuwan dalam bidang sains sosial di Malaysia dan juga di antarabangsa, dikenali oleh semua lingkungan akademia dan juga sering menjadi rujukan oleh beberapa pemimpin negara, beberapa tokoh-tokoh budayawan, tokoh nasional yang juga mendapatkan pandangan-pandangan bernas untuk diangkat dan diterjemahkan dalam bentuk yang boleh dihasilkan tindakan ataupun aksi sosial oleh masyarakat. Jadinya bersama dengan saya Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Embong. Apa khabar, Prof? Khabar baik, Saudara Azwan. Terima kasih banyak atas pengenalan yang panjang lebar itu. Jadi Prof, kita santai je Prof. Ya. Tapi serius dan sampai. Itu yang paling 3S. 3S. Yang tu montaj nanti kita masukkanlah supaya orang ingat sampai bila-bila, Prof. Kemudiannya di hadapan kita ini, Prof, ini adalah hasil sebahagian, ya, bukan semua tau. Ini hanya sebahagian saja karya yang diterbitkan hasil tulisan dan buah fikiran daripada Prof. Rahman. Sebenarnya ada banyak lagi. Kalau lihat di belakang ni, ada lagi beberapa buku-buku yang disemak, diulas oleh beliau sendiri dan kebanyakan adalah tokoh-tokoh akademik di dalam negara, Prof. Jadinya Prof ni luas dari segi ufuk pemikirannya dalam bukan sahaja menghasilkan karya-karya penting seperti yang di hadapan ini, tapi beliau juga membimbing tokoh-tokoh di peringkat nasional juga dan juga di peringkat antarabangsa untuk disebarkan secara meluas kepada masyarakat dan juga lain-lain. Jadinya Prof, untuk episod yang pertama ni, Prof, saya nampak penting kita untuk adakan program seperti ini. Prof rasa apa pandangan Prof dari sudut? Saya rasa tahniahlah kepada Saudara Azwan dan kawan-kawan daripada Naratif Malaysia yang mengambil inisiatif untuk memulakan siri program ini, program podcast bersama saya dan juga menggunakan cogan kata 3S. Santai dari segi caranya, cara penyampaiannya, serius dari segi isinya dan sampai dari segi sasaran para pendengar atau penontonnya. Pada saya, apa ni tadi Saudara Azwan sebut tentang buku-buku yang ada di depan kita dan juga tentang pentingnya ilmu, kupasan ilmu secara ilmiah tentang pelbagai aspek, ya, sama ada politik, masyarakat, ekonomi dan lain-lain tu. Saya teringat begini, dari segi tujuan podcast ni. Ya, Prof. Maknanya kalau 70 tahun dulu, 70 tahun lebih dahulu, kita ada asas Angkatan Sastrawan 50. Ya, asas, ya. Asas 50. Ya. Ya. Dan semboyannya ialah sastra untuk masyarakat. Jadi kita bawa ini kepada bidang ilmu, kepada universiti. Jadi ilmu itu untuk apa? Bukan untuk ilmu semata-mata. Ilmu itu untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk negara dan untuk pembangunan kemanusiaan dan tamadun dan kemanusiaan. Jadi ilmu itu tak boleh abstrak untuk ilmu semata-mata. Jadi saya rasa podcast ini
memainkan peranan penting untuk membawa ilmu tu kepada masyarakat. Menjadi sebagai jambatan untuk disampaikan secara santai, tapi serius. Serius lah. Kena serius lah. Ilmu berat ni, Prof. Itu tanggapan saya. Maknanya podcast ni perlu. Ya. Banyak podcast yang ada, tapi podcast kita tumpu kepada aspek ilmu ini. Ya. Kupasan tentang pelbagai isu ni berdasarkan ilmu dan biarlah sampai. Itu tanggapan saya tentang tujuan program ini. Okey, Prof. So tadi kita dah dengar sedikit tentang kenapa program ini perlu ada, perlu wujud, iaitu untuk menjembatani khususnya ahli akademik dan juga ilmuwan tentang kajian-kajian yang dijalankan. Sebenarnya, Prof, kajian-kajian dijalankan, masyarakat ada tanggapan umum lah. Apalah orang ahli orang di universiti ni buat, tak nampak apa pun, kan? Ada, kan? So jadinya ada sebenarnya dia meresap dalam masyarakat sebab ahli akademik ini dia berperanan, berfungsi seperti yang Prof sebutkan tadi. Sebenarnya ada juga satu buku, Prof, kan, yang berkenaan dengan sastra untuk masyarakat yang diterbitkan, Sastra Politik dan Masyarakat. Sastra Politik dan Masyarakat diterbitkan Dewan Bahasa dan Pustaka tahun 2014. So itu antara salah satu karya yang dihasilkan oleh Prof untuk kegunaan masyarakat, dan ada nilai itu pun intinya diambil dalam aspek perbincangan di ruang awam, dari segi polisi, dari segi dasar. Jadinya podcast ini bertujuan untuk kita membina pemikiran kritis, menerusi hasil kajian, membincangkan karya-karya yang sebelum ini bukan setakat dihasilkan oleh Prof, tapi yang mungkin dibimbing oleh Prof sebelum ini. Mungkin adalah, Prof, yang banyak anak murid Prof ni ramai. Satu Malaysia ada, malah ada di setiap rantau ada pelajar-pelajar Prof yang menyebarkan notion ataupun asas idea itu untuk dikembangkan. Bukan setakat di dalam pagar universiti, tapi juga ia dapat disentuh oleh masyarakat untuk digunakan bagi tujuan kehidupan harian dan juga yang lain-lain. Untuk penonton yang sedang menonton rancangan program Bual Bicara Bersama Prof, kita akan ada beberapa siri lagi, Prof, episod yang mana kita akan kupas dengan lebih mendalam. Cumanya tadi Prof dah sebut dah cogan kata kita tadi, iaitu santai, serius tapi sampai. Jadinya untuk episod pertama ni kita santai sikit lah, Prof. Ya. Episod kedua seterusnya pun Esok yang seterusnya kita esok yang seterusnya baru kita buat lebih serius, tapi isinya serius. Caranya penyampaian. Cara penyampaian dia santai. Cumanya sebelum kita tadi saya dah sebutkan tentang tujuan program ini kita adakan, dan mungkin sedikit adalah, Prof, secara gambaran umum tentang apa yang untuk makluman, Prof dah lama berkecimpung dalam bidang akademik dan sering dirujuk. Jadinya, Prof, tanggapan umum Prof dahulu tentang, tadi kita dah sebut tentang program, hala tuju program ini yang boleh mencerahkan pemikiran masyarakat. Macam mana, Prof, rasa? Saya rasa kemunculan media sosial, alat media sosial ini mendemokrasikan maklumat. Jadi semua orang boleh mencapai maklumat dan boleh menyebarkan maklumat masing-masing. Jadi ada kebaikannya dan ada cabaran dan perkara-perkara yang boleh menimbulkan masalah. Sekiranya yang disebarkan itu benda palsu, benda bersifat fitnah dan sebagainya, dan benda yang anti pengetahuan. Jadi saya rasa dari segi ini, maknanya penyebaran dan penyampaian pengetahuan itu dan analisis yang berasaskan fakta, yang boleh mencetuskan pemikiran secara seimbang, secara berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta dan sebagainya, patut kita pupuk dan kita sebarkan melalui program semacam ini, melalui podcast semacam ini. Jadi itu yang dimaksudkan oleh saya tadi, bahawa kita jangan bercakap dalam dewan kuliah saja untuk menyampaikan pada para mahasiswa. Kita harus pergi lebih jauh dari situ. Tapi cara nak pergi lebih jauh dari situ ialah
cara yang macam ni lah. cara podcast. Medium semacam ini kerana sekarang ni benda ni semakin meluas, semakin popular. Jadi kita gunakan kesempatan ini untuk sebagai jambatan untuk sampai kepada masyarakat. Tapi yang pentingnya cara menyampaikan tak sama seperti dalam dewan kuliah. Itu yang penting. Dewan kuliah dia serius. Secara formal dan ikut protokol tertentu. Tapi ini kepada khalayak. Khalayak ramai. Maka caranya tentu mesti santai. Tapi tak lari daripada isi yang serius. Itu penting. Jadi kita harapkan dengan cara itu akan sampai. Dan kita tak nak buat panjang-panjang. Betul. Setiap episod lebih kurang setengah jam. Setengah jam 30 minit 30 minit lebih kurang macam tu supaya orang tak jemu dengar. Bila dah rasa orang letih dengar tu, sampai masanya untuk habis. Tamatkan episod. Satu-satu episod tu. Gitu. Okay, so jadinya apa yang saya boleh ulas sedikit apa yang Prof sebutkan tadi sangat penting kerana kita tak nak podcast ini jadi seperti dewan kuliah, Prof. Kita cuba untuk sesuaikan lagi situ lenggok bahasanya kan. Nampak sikit lah kita, walaupun kita Prof Jan berapa Prof? Jan X ke Jan Y ke apa Prof? Tak tahu lah Jan Y, Jan apa. Jan apa? Yang saya tahunya saya lahir zaman perang. Okey, yang itu kita akan bahaskan dalam episod seterusnya. Kita dengar lebih lanjut apa yang Prof akan bahaskan tentang generasi Prof. Sebab generasi saya dengan Prof ni agak jauh Prof. Memang jauh. Memang jauh sangat. Apatah lagi dengan Gen Z. So Gen Z jauh. Abad yang lain tu. Abad yang lain tu. Bukan dekad yang lain. Abad yang lain. Jadinya pentingnya nampak ni. Program ini sebenarnya pun dia mencetuskan satu perubahan sebenarnya. Biasanya kita lihat hari tu ada komen kan apa nampaknya orangnya orang dah lama je kan. Orang lama je kan. Tapi untuk program ini nampak tak ada hubungan antara generasi tu. Ada pertautan antara generasi supaya tidak ada kelompangan dari segi kesinambungan itu dapat diteruskan supaya mungkin yang sedang menonton ni sekarang ni Gen Z Prof. Kan anak-anak yang lahirnya itu dengan kekuatan adanya kuasa media sosial itu. Jadinya inilah mungkin mereka rasa ini rancangan yang patut ditonton. Bukan saja untuk pengisian dari segi ilmu, dari segi pengisian dari segi dia punya intelektualnya, tetapi juga ini mungkin boleh disampaikan Prof. Dan mungkin akan lebih berminat. Sekarang ni Prof kata apa Prof? Ramai yang kata gini Prof. Tak perlu belajar tinggi. Boleh jadi kaya. Itu pun kita bahaskan juga nanti Prof. So bayangkan ada tanggapan tak perlu belajar tinggi boleh jadi kaya. Betul Prof. Betul tak? Itu rezeki masing-masing. Itu Allah dah tentukan. Tuhan dah tentukan. Tapi cumanya dari segi kita punya pengisian untuk bina daya tahan. Itu mungkin sedikit Prof. Sebelum kita ada sedikit-sedikit mungkin Prof boleh bagi komen sikit. Ini untuk ini berkenaan generasi Prof. Pandangan saya sama ada orang lama ke atau orang baru, kedua-duanya sangat penting. Tanpa orang lama, siapa nak bimbing orang baru? Sampai generasi lama, siapa akan membimbing dan memberi nasihat, panduan kepada generasi baru? Jadi, tapi tanpa generasi baru, legasi, tradisi dan lain-lain yang dibangunkan, dibina oleh generasi lama itu macam mana nak sampaikan seterusnya. Dan itu menunjukkan kesinambungan tamadun. Jadi saya rasa apa yang dibuat ini, format ini, bahawa ada angkatan lama selepas perang atau zaman perang sama perang Prof. dan macam Dr. Azwan ni di hujung abad ke-20 dan mungkin ramai pendengar nanti orang generasi abad ke-21. So, perbezaan abad. Tetapi petautan pemikiran dan sentuhan itu merentasi generasi dan merentasi dekad dan abad. Saya rasa kita cuba begitu supaya maknanya idea ni dia tak lapuk. Kalau idea yang bagus, tak lapuk di zaman. Betul. Tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kata pepatah kan. Kata pepatah lah. Kata pepatah gitu.
masing-masing ada cita-cita dia. Nak jadi kaya, nak jadi nak jadi seorang pejuang atau apa, itu tak salah. Tak, asalkan nawak itu, niat tu betul. Jadi seorang insan yang baik, yang berguna untuk keluarga, untuk masyarakat setempat, untuk komuniti dan untuk tanah air, untuk kemanusiaan secara keseluruhannya. Jadi itu nak buat apa pekerjaan apa dan nak jadi kaya ke nak jadi apa, asalkan usahakan dengan cara yang betul. Jadi tak nak ikut menyimpang. Jadi untuk usahakan dengan cara yang betul, perlu nilai, perlu prinsip dan perlu wawasan yang mengarah dia ke arah perbuatan yang betul. Jadi kita tahu dalam masyarakat kita sekarang ni masalah yang tak betul tu banyak. Nilai-nilai yang terbalik tu pun tak sikit. Yes. Masalah rasuah, masalah merosotnya integriti dan lain-lain tu, nanti mungkin akan sampai ke tajuk itu. Tapi yang pentingnya seseorang itu bagus, dia hak dia untuk mempunyai cita-cita tertentu, tapi pastikan cita-cita dan cara itu ialah yang betul, yang halal. Jangan menyimpang daripada apa yang jalan kebenaran itu. Jadinya kita sudah sampai ke sesi terakhir, iaitu sesi untuk saya menutuplah program ini bagi episod yang pertama semua. Jadinya untuk episod yang akan datang, kita akan mengkisahkan Prof. Rahman tentang butir jaya dirinya sendiri, bagaimana beliau berkecimpung dalam dunia akademik sejak zaman sekolahnya lagi, bagaimana dari segi interaksi sosialnya, pengalamannya yang panjang, sebab Prof sebut tadi, Prof punya generasi adalah generasi zaman perang. So menarik itu untuk Gen Z, generasi baru ni nak lihat, nak dengar yang kiranya Prof hidup semua Perdana Menteri, Prof rasa kan? Semua Perdana Menteri, Prof. Ya. Sebelum Perdana Menteri lagi. Ketua Menteri. Okey. Sejak daripada Ketua Menteri, Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman sampailah sekarang. So maknanya di sini penting untuk anak-anak muda dengar daripada Prof Rahman ini pengalaman beliau daripada sistem, mungkinlah akan kita bincangkan juga sistem pendidikan yang dahulunya sampailah sistem pendidikan sekarang, apa bezanya, apa jurangnya, apa nak kita nak dengar, apa nak kita nak kupas, apa pengalaman beliau yang boleh dijadikan mungkin sebagai input policy daripada program ini. Itu yang saya harapkanlah, sebab inilah antara salah satu platform yang sesuai, yang boleh sampai kepada masyarakat. Bukan semua pihak lah. Kalau dalam bahasa akademik kita sebut, Prof, pentahelix, kerajaan pun rasa, swasta pun rasa, pemimpin komuniti, pihak universiti pun ada, semua rasa, semua akan perlu ada nilai-nilai yang boleh diambil daripada program ini. Jadinya setakat ini daripada saya, Dr. Muhammad Azwan, dan juga tetamu kita, iaitu orang yang kita akan bawa setiap episod untuk membicarakan beberapa perkara perkembangan penting dalam negara dan juga di peringkat antarabangsa. Dan saya harap kekal menonton untuk program ini, Bual Bicara bersama Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Rahman Embong. Santai, serius tapi sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum.